السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ini dapat kita menunaikan salat maghrib secara berjemaah. Khususnya untuk malam ini kita kuliah maghrib pada malam ini. Mungkin saya akan membaca daripada kitab ataupun buku garis panduan pelaksanaan ibadah kurban. Okay. Mungkin ada di antara ahli jemaah yang berkorban. Jadi saya rasa ada ilmunya untuk kita membaca daripada buku ini untuk kita sama-sama mengulang kaji sebagai persediaan sebelum kita menyambut Aidil Adha, dan juga sebagai ilmu lah supaya bagi yang berkorban dapat diamalkan, bagi yang tidak berkorban pun dapat mempelajari tata cara pelaksanaan ibadah kurban. Jadi buku ni sebenarnya ada juga saya kongsi dalam grup, kalau siapa perasan lah, dalam grup community itu ada saya bagi PDF dia, yang garis panduan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Bilangan 2 tahun 2013. Okay. Garis panduan ini diperlakukan oleh panel pakar syariah JAKIM, yaitu bagi bahagian pertama tata cara pelaksanaan ibadah kurban, kemudian bahagian keduanya pengurusan kurban, adalah tahun-tahun dia. Ini sudah dibincangkan. Jadi kita pergi terus kepada bahagian yang pertama. Mukadimah ini kita tidak baca lah. Kita terus kepada latar belakang. Latar belakang disebutkan bahwa ibadah kurban merupakan amalan yang sangat dituntut dalam Islam. Tujuannya adalah sebagai amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Disyariatkan pada tahun kedua Hijrah. Maksudnya mula-mula sekali kurban ni bila dilaksanakan yaitu pada tahun kedua Hijrah. Dalil pensyariatannya adalah berdasarkan ataupun berdalilkan surah Al-Kautsar ayat 2 dan surah Al-Hajj ayat 36. Okay. Buku ni dia ringkas saja garis panduan, jadi dia tidak bawa ayat-ayat Quran, hanya garis panduan saja. Nah, kalau surah Al-Kautsar ni kita semua tahu lah, fashalli li rabbika wanhar, fashalli li rabbika wanhar, maka solatlah untuk Tuhanmu serta wanhar, dan sembelihlah. Maksudnya sembelihlah kurban. Hukumnya adalah sunat muakkad ataupun sunat yang sangat dituntut. Ibadah ini dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia setiap tahun apabila tibanya Aidul Adha ataupun hari raya kurban, yakni pada 10 Dzulhijjah serta hari-hari tasyrik, yakni 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Dalam pelaksanaan ibadah kurban ini, selain ia diuruskan secara individu, ada syarikat atau agensi pengurusan kurban menawarkan perkhidmatan mengurus kurban sebagai satu perniagaan kepada mereka yang memerlukan. Cara ini termasuk urus atas talian yang dianggap lebih cepat dan senang tanpa melalui proses turun padang untuk melaksanakan ibadah kurban. Ini yang sebahagian orang ada ikut secara online lah, biasanya kadang-kadang lebih murah. Kan, contohnya kurban dia dibuat di Thailand atau di Vietnam, mungkin di sana lembu dia lebih murah. Okay? Macam easy kurban, macam-macam lah kalau sekarang. Yang penting ada pengiktirafan tu lah, dan biasanya mereka akan ada yang buat live lagi masa hari pelaksanaan tu ditunjukkan lah. Jadi orang boleh
dengan yakin kita disebut lagi nama dan ini korban bagi siapa-siapa, jadi kita pun nampak. Okey. Ada sebagian syarikat tu ada yang siap keluar sijil lagi. Tapi kalau biasanya kalau kita di peringkat masjid atau di taman-taman ini mungkin kita tidaklah sebegitu detail terperinci begitu. Kemudian yang keempatnya, isu sumbangan dan pemberian haiwan kurban juga sering dibangkitkan dalam masyarakat kerana melibatkan jumlah sumbangan yang banyak oleh pihak-pihak yang berhajat menyumbangkan ternakan kurban kepada kelompok masyarakat Islam bagi sama-sama meraihkan hari raya kurban. Oleh demikian, penggunaan perkhidmatan urusan dan pemberian sumbangan hendaklah diberi perhatian secara khusus supaya memenuhi syarat-syarat mengikut hukum syarak. Jadi ini dia punya latar belakang garis panduan. Kita masuk bahagian yang pertama, tata cara pelaksanaan ibadah kurban. Okey. Amalan kurban menjadi satu ibadah tahunan bagi masyarakat Islam, khususnya di Malaysia yang melakukan penyembelihan kurban, sama ada dilakukan di masjid, di surau, balai raya, padang awam, taman perumahan atau rumah persendirian. Berbagai cara dan kaedah dilakukan oleh masyarakat awam dalam melaksanakan penyembelihan kurban. Okey, ini tafsiran. Pertama, apa maksud kurban? Ini mungkin kita semua tahu sudahlah. Kurban bermaksud nama bagi sesuatu yang dikorbankan atau nama bagi ternakan yang disembelih pada Aidil Adha. Kurban bermaksud menyembelih ternakan tertentu dengan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala pada masa-masa tertentu, juga diartikan sebagai ternakan Al-An'am. Dan dalam surah Al-An'am itu maksud Al-An'am adalah ternakan. Jadi kalau ternakan ni, kalau dari segi maksud Al-An'am itu sendiri, dia ada empat jenis sahaja. Selain itu tidak termasuk, yaitu kambing, kemudian biri-biri, walaupun kedua-dua jenis kambing kan, tapi dia berbeza kan. Kambing ada, kemudian ada kambing biri-biri, kemudian ada lembu atau kerbau, dia termasuk sebab dia satu jenis. Kemudian yang keempatnya adalah unta. Unta ni yang paling besar lah dan paling mahal. Okey. Yang disembelih pada hari nahar dengan tujuan taqarrub kepada Allah. Nahar ni apa? Hari raya kurban. Fasholli rabbika wanhar. Wanhar tu nahar lah. Okey, sembelih. Hari sembelihannya ni hari raya kurban. Taqarrub yang kedua. Tafsiran taqarrub. Maksud taqarrub, maksudnya ialah perbuatan atau amalan yang dilakukan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrub ni daripada perkataan qaribun, qarib, dekat. Bahasa Melayu pun kita guna rakan karib. Teman karib. Karib itu apa? Qaribun dari bahasa Arab. Okey, dari itu dapat perkataan taqarrub, ini dekat. Ini kita mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan tertentu, yaitu amalan berkorban. Ibadah kurban adalah salah satu amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah berdasarkan surah Al-Kautsar ayat 2 dan surah Al-Hajj ayat 36. Okey, yang ketiga, nazar. Okey, atau nazar. Nazar bermaksud janji kepada Allah. Menurut Imam Al-Mawardi, nazar ialah iltizam. Ini kita mewajibkan diri untuk melakukan qurbah kedekatan. Jadi sesuatu yang boleh menghampirkan diri kepada Allah yang pada asalnya tidak diwajibkan di sisi syarak. Jadi amalan yang sunat tiba-tiba kita wajibkan ke atas diri kita, itu namanya nazar. Okey? Contoh solat sunat. Tiba-tiba saya wajibkan diri saya untuk solat sunat. Contoh, maka dia sudah jadi nazar. Dan nazar yang paling disukai oleh Allah ialah pada perkara yang memang diwajibkan oleh Allah. Dia memang sudah wajib. Kan? Perkara sunat ni kalau kita wajibkan, tiba-tiba kita tidak mau buat atau kita tidak dapat buat, maka ada kafarah dia, ada denda dia. Okey? Dendanya ialah puasa 3 hari. 3 hari ni ada ulama kata berturut-turut, ada juga yang kata tidak berturut-turut, atau memberi sedekah pakaian atau makanan kepada 10 orang fakir miskin, atau memerdekakan hamba. Okey? Yang ke berapa sudah? D, dia tulis ini C lepas tu D. Yang keempat, D. Kurban nazar.
korban nazar. Maksudnya ialah korban yang diwajibkan ke atas individu yang berazam untuk melakukan korban nazar. Contohnya apabila seseorang menyebut wajib atas diriku berkorban seekor kambing kerana Allah Ta'ala. Kalau dia sudah ucap begitu, maka wajib atas dirinya untuk berkorban. Tiba-tiba lah tidak mampu, maka dia kena kafarah. Okey? Sengaja atau tidak sengaja, kena kafarah untuk menggugurkan semula nazar yang telah dia dua. Satu nazar, satu sumpah. Ada dua. Nazar dan sumpah dia ada kemiripan. Kedua-duanya apabila dilanggar maka kena kafarah. Kafarahnya sama macam kafarah nazar tadi. Okey. Kemudian yang kelima, korban sunat atau tatawwu. Dalam bahasa Arab tatawwu. Istilah sunat ni ada banyak. Ada disebut tatawwu. Kalau solat sunat biasa disebut nafilah, kan? Ada lagi banyaklah sebenarnya dalam istilah fiqh. Okey, jadi untuk korban ni disebut korban tatawwu, maksudnya korban yang sunat. Maksudnya ialah korban yang dilakukan bukan niat kerana nazar. Ia dikira sunat kerana tidak ada sebab dan syarat yang menjadikannya wajib untuk dilakukan. Jadi dia mau buat, bukan dia wajibkan, tapi dia buat kerana ada, contohnya dia ada kemampuan, dia memang mau buat. Saya berniat, atau kita kata saya mau buat korban sunat tahun ni, maka korbannya hukumnya adalah sunat. Yang seterusnya sunat muakkadah ataupun sunat muakkad. Maksudnya sunat yang amat dituntut untuk melakukan ibadah kurban serta makruh untuk meninggalkannya bagi yang berkemampuan. Jadi ini dari segi hukum dia lah. Hukum berkorban adalah sunat muakkadah. Hari nahar, ini semua maklum tadi, yaitu pada hari raya Aidil Adha 10 Dzulhijjah atau hari raya kurban. Okey. Yang seterusnya hari tasyrik. Tasyrik adalah 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Jadi hari raya 10 Dzulhijjah hari sembelih, 11, 12, 13 pun termasuk hari penyembelihan juga. Jadi kita ada 4 hari tempoh untuk menyembelih haiwan kurban. Okey, dan juga bertakbir. Takbir. Tapi sebenarnya takbir ni bukan 4 hari, takbir sebenarnya 5 hari. Takbir dia termasuk, kalau kita buka buku fiqh dalam bab takbir disebutkan sudah, kalau takbir hari raya Aidil Fitri, takbirnya bermula terbenam matahari terakhir Ramadan, jadi masuk 1 Syawal, masa itu sudah mula sunat kita bertakbir, takbir hari raya lah. Last dia punya takbir adalah setelah setelah imam menunaikan atau memulakan solat sunat hari raya. Maksudnya tidak ada lagi takbir hari raya selepas itu. Okey, beza dengan hari raya kurban, kita mula disunatkan bertakbir, takbir namanya takbir muqayyad. Yakni takbir selepas solat fardu, atau sebagian ulama kata apa-apa juga jenis solat disunatkan bertakbir bermula dari subuh hari Arafah. Bermula dari subuh hari Arafah, ini 9 Dzulhijjah. Jadi kita bertakbir 9, 10, 11, 12, 13. 5 hari kita bertakbir. Kadang-kadang ada orang keliru nanti. Kan hari raya kita bila? Hari Sabtu kan? Jadi hari Jumat kita takbir, ada yang ingat hari raya. Sebenarnya tidak. Itu hanya takbir muqayyad yang disunatkan. Baik, seterusnya hikmah berkorban. Ibadah kurban disyariatkan sebagai tanda bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang berbagai-bagai, dan juga atas kekalnya manusia dari tahun ke tahun, juga bertujuan menjadi kifarat yang penggugur dosa. Okey, bagi pelakunya, sama ada disebabkan oleh kesilapan yang telah dilakukan ataupun dengan sebab kecuaiannya dalam menunaikan kewajiban, di samping memberikan kelegaan kepada keluarga orang yang berkorban serta orang lain, kepada mereka yang lain. Hukum berkorban ini sudah tadi, sebenarnya ya pengulangan saja. Hukumnya adalah sunat muakkadah.
Okay? Dalilnya berdasarkan surah Al-Kautsar ayat 2, surah Al-Hajj ayat 36 dan surah As-Saffat ayat 107. Manakala daripada hadis Nabi berdasarkan hadis Aisyah riwayat Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan hadis Anas riwayat oleh Imam Muslim. Dia tidak bawa lah hadisnya, dia sebut ni secara ringkas saja, so dia garis panduan. Okay? Jadi hukum kurban, melakukan kurban adalah sunat muakkadah bagi individu yang berkemampuan. Dia ada, kalau mazhab Hambali, kalau tidak silap saya, wajib. Hukum dia wajib. Okay? Jadi untuk mazhab Syafi'i hukumnya sunat muakkadah, ataupun sebagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan sunat ain, setiap seorang sekali seumur hidup. Okay? Kalau boleh ada sekali seumur hidup. Sunat ain, bukan fardu ain, sunat ain. Sunat ain ini maksudnya kena lah. Setiap orang kalau boleh ada sekali seumur hidup. Menurut pandangan yang masyhur dalam kalangan mazhab Maliki, makruh meninggalkannya bagi mereka yang berkemampuan, manakala bagi mereka yang berniat untuk melakukan kurban nazar, hukumnya adalah wajib. Okay, jadi kurban ada dua jenis. Pertama kurban nazar, yakni kurban yang wajib. Yang kedua kurban sunat. Okay? Hukum yang berkaitan dengan daging kurban dibahagikan kepada beberapa status. Pertama, haram memakan daging bagi orang yang melakukan kurban nazar, yakni wajib. Kalau dia sudah bernazar, maka dia tidak boleh makan. Begitu juga ahli keluarganya tidak boleh makan. Dia kena wajib sedekahkan semua sekali daging kurban tersebut. Ini bagi siapa yang bernazar. Okey? Walau sedikit pun tidak boleh, haram hukumnya. Okey? Sebagaimana juga haram memberikan daging kurban tersebut kepada orang bukan Islam. Jadi yang nazar tidak boleh bagi kepada orang bukan Islam. Hukum pemberian daging kurban sunat kepada orang yang bukan Islam adalah haram menurut ulama, pandangan ulama mazhab Syafi'i. Jadi daging kurban yang sunat, kurban sunat tu, okay, diberikan kepada orang yang bukan Islam kalau menurut mazhab Syafi'i haram. Tapi kalau selain mazhab Syafi'i harus. Kalau ikut fatwa Sabah pun harus diberikan. Dan sebab dia ada khilaf di kalangan ulama 4 mazhab. Okey, kalau mazhab Syafi'i dia kembali kepada asal lah, iaitu tidak boleh. Jadi sebaik-baiknya kita beri kepada orang Islam lah. Tapi kalau misalnya semua sudah dapat, kemudian ada orang yang mungkin yang ahli keluarga yang belum memeluk Islam, ataupun dia yang tapi rapat dengan kita. Okay? Jadi kalau diberikan adakah berdosa? Jadi kalau mengikut kepada pandangan yang mengatakan boleh, maka tidak berdosa lah. Okay? Sebab ulama sepakat yang haram diberikan ialah diberikan daging kurban itu kepada kafir harbi. Itu sepakat ulama. Sebab orang kafir ni dia ada jenis-jenis juga kan. Fuqaha ataupun ulama memberikan pembahagian orang kafir ni ada namanya kafir zimmi, orang kafir yang tinggal di negara Islam. Okey, dia berlindung di bawah pemimpin Islam. Dan itu yang kebanyakan lah. Ada pula namanya kafir harbi, ini orang kafir yang memerangi orang Islam, yang menentang orang Islam. Yang ni sepakat ulama tidak boleh diberikan. Okey. Jadi kalau ikut pun mazhab, kalau kita ikut pun fatwa Sabah pun memang boleh. Okey, diberikan kepada orang bukan Islam. Tujuannya adalah untuk silaturahim lah. Kita bagi, yang penting diberikan kepada orang Islam dulu lah. Kalau sudah bagi semua, barulah mungkin mana yang ada, yang tinggal bolehlah dibagi. Kalau terbagi contohnya, maka tidaklah menjadi kesalahan. Kemudian seterusnya, kulit, lemak, daging, susu, kaki, kepala dan bulu-bulunya haram dijual oleh orang yang melakukan ibadah kurban, sama ada wajib ataupun sunat. Okey? Jadi tidak boleh dijual. Kan contoh tiada orang mau, bagus saya jual, dapat balik duit, tidak boleh. Kan? Dia kena
disebut sini bahagian atau anggota sembelihan kurban tidak harus dikhususkan kepada tukang sembelih sebagai upah melakukan sembelihan, kecuali bahagian atau anggota tersebut diberikan oleh individu yang melakukan kurban. Jadi termasuklah yang tadi itu ada bagian-bagian yang tidak mau, contoh kulit. Tiba-tiba yang menyembelih itu kata, oh bagi saya lah, tidak payahlah upah, itu tidak boleh. Upah dia kena asing, tidak boleh diberikan daripada daging kurban itu sebagai upah. Dia ada larangan lah, ada hadis, yaitu Sayyidina Ali diperintahkan oleh Nabi untuk menguruskan kurban. Lalu disebutkan oleh Sayyidina Ali, dia uruskan semua, diberikan semua, dan kami tidak dia kata mengambil apa-apa bahagian daripada kurban sebagai upah, dan kami berikan upah tu daripada duit kami sendiri kepada orang yang berkorban. Begitu saja kepada orang yang menguruskan kurban tersebut. Jadi upah ini diberikan kepada tukang sembelih, kemudian kepada tukang lapah. Ini yang tolong potong. Kan dia penat buat kerja, dia mesti diberikan upah, dan tidak boleh daripada daging korban. Tapi kalau sudah diberikan upah, kemudian orang yang berkorban tadi mau beri kepada, kebetulan orang yang tolong potong tadi diberikan sebagai bentuk sedekah dari dia antara pembahagian kebagiannya, maka itu boleh. Okey? Jangan kita bagi ini upah kau tolong potong, tidak boleh. Itu haram hukumnya. Okey? Bahagian atau anggota sudah. Sunat bagi individu yang melakukan kurban tatawwu ataupun kurban sunat memakan daging kurbannya. Jadi orang yang berkurban, kurban sunat, maka digalakkan ataupun disunatkan dapat pahala dengan dia makan daripada daging kurban tersebut. Jadi bahkan menyaksikan pun dapat pahala. Kita menyaksikan penyembelihan pun dapat pahala, makan daging kurban pun dapat pahala. Mudahnya untuk dapat pahala. Makan pun boleh dapat pahala. Okey, pembahagian daging kurban. Pembahagian daging kurban terbagi kepada dua jenis, sembelihan kurban nazar dan sembelihan sunat. Yang pertama, pembahagian daging kurban yang wajib ataupun nazar. Wajib semua dagingnya termasuk kulit dan tanduk disedekahkan kepada fakir miskin. Haram bagi pihak yang berkorban memakan daging korbannya atau memanfaatkan sembelihan itu untuk kepentingan dirinya. Tak boleh. Okay? Mesti diberikan kepada semuanya, sebab dia sudah bernazar. Okay? Jadi dia berkorban untuk Allah, kan? Dia berkorban, maksudnya dia mewajibkan atas dirinya ataupun dia bernazar, maka kena serahlah semua. Jadi kalau dia mau makan daging korban, kena makan lain daging. Kan? Jadi kena hati-hati. Okey, kan ini korban ni banyak. Kadang-kadang dicampur-campur. Jadi perlu diasingkan, jangan dicampur sekali. Daging ni, daging tu sebab tu ini kembali kepada pengurusan lah. Orang yang mengurus dia hendaklah menjaga betul-betul bahagian-bahagian korban tersebut. Yang paling penting supaya mengelakkan dari bercampur, kalau ada yang wajib tu asingkan dahulu awal-awal. Yang ini untuk sedekah, sebab ini korban wajib atau nazar. Kemudian baru yang sunat, baru diuruskan untuk korban sunat. Okey, pembahagian daging korban sunat menurut pandangan ulama mazhab Syafi'i 1/3 untuk dimakan oleh pihak yang berkorban serta ahli keluarganya, 1/3 disedekahkan kepada fakir miskin, dan 1/3 lagi dihadiahkan kepada sahabat handai termasuk orang yang kaya ataupun jiran-jiran, ataupun termasuk juga lah orang yang non muslim tadi. Okey, mengikut pandangan ulama yang membolehkan. Yang paling afdal menurut pandangan ulama mazhab Syafi'i ialah bersedekah kesemuanya, kecuali pada beberapa ketul atau suapan yang agak berpatutan dimakan oleh orang yang berkorban untuk mengambil berkat, seperti sebahagian hati, kerana ianya sunat dimakan. Amalan ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW ketika baginda melakukan korban. Jadi Nabi SAW setiap tahun Nabi akan korban, dan korban Nabi adalah kambing lah, kan? Nabi berkorban kambing. Kata dalam hadis itu Nabi sebut, ya Allah terimalah korban ini dari umat Nabi Muhammad. Nabi
korbankan dan niat Nabi untuk umat Nabi Muhammad. Okey, untuk semualah. Jadi lepas tu Nabi ambil, biasanya Nabi hanya ambil satu bahagian, iaitu hati. Lalu dibagikan sedekah yang lain semuanya. Individu yang dituntut melakukan ibadah korban. Syarat-syarat bagi individu yang dituntut melakukan ibadah korban adalah seperti berikut. Pertama, orang Islam yang masih hidup tidak boleh melakukan untuk si mati jika dia tidak meninggalkan wasiat. Maksudnya kita buat korban untuk orang yang sudah meninggal dunia dan dia tiada pun wasiat, nanti kau buat satu korban untuk saya, contoh. Kalau dia tidak pernah mewasiatkan apa-apa, maka tidak boleh kita buat. Saja-saja. Oh, saya punya contohnya keluarga ada yang meninggal, dia belum pernah berkorban, saya buatlah satu korban untuk dia. Tidak boleh. Okey? Dia khas berkorban untuk orang yang masih hidup. Yang kedua, orang yang merdeka tidak dituntut ke atas hamba. Jadi hamba tidak perlu berkorban. Okey? Tidak, maksudnya dia tidak ada kewajibanlah untuk berkorban kerana dia hamba. Dan memang hamba dia kategori tidak mampu. Sebab hamba ni, dan zaman sekarang sudah tidak ada hamba lah. Hamba ni dia tidak ada harta, dia semuanya milik tuan dia. Dia bekerja gajinya tuannya punya. Tapi tuannya kena baiklah, dia kena bagi juga gaji kepada dia sedikit, dan tidaklah sebanyak yang diberikan kepada tuan dia. Kemudian mencapai umur baligh serta berakal. Orang gila tidak sah berkorban, ataupun yang belum lagi baligh mungkin kalau ada orang berniat korban untuk dia dapat pahala lah kan, tapi untuk dia sendiri belum ada kemampuan lagi. Kemudian yang seterusnya, bermukim ataupun dia menetap di satu tempat. Ini syarat dituntutlah, maksudnya orang tu dia kena berkorban kalau misalnya dia berada di satu tempat. Tapi kalau dia mau berkorban di luar negara, seperti yang sebagian orang buat tu, memang ada ulama sebagiannya tidak setujulah. Sebahagian ulama ada yang kata sebaiknya korban yang lebih afdal dibuat di negaranya sendiri. Tapi kalau misalnya sudah banyak korban yang dilakukan dan kita lihat ada keperluan, contohnya orang luar negara ada yang miskin, tidak mampu makan daging, kita mau buat gitu, dan itulah yang diuruskan oleh syarikat-syarikat kebanyakan hari ini, maka sebagian ulama membolehkanlah. Jadi dia mungkin ada khilaf jugalah di kalangan para ulama. Kemudian yang terakhir, mampu melaksanakan, yaitu mereka yang mempunyai wang untuk berbelanja mendapatkan ternakan kurban yang lebih dari keperluannya, dan keperluan mereka berada di bawah tanggungannya untuk hari raya dan hari-hari tasyrik, kerana tempoh itulah masa bagi melakukan kurban. Okey? Ini maksudnya kalau dia ada syarat-syarat ni, maka dia boleh melakukan kurban. Adapun syarat sah kurban, pertama, niat taqarrub kepada Allah. Ini niat kerana Allah lah. Waktu dia niat berkorban adalah semasa menyembelih atau semasa membeli ternakan korban. Masa dibeli itu niat sudah. Saya membeli haiwan ini untuk korban tahun ini kerana Allah Ta'ala. Contohnya. Ataupun ikutlah ada niat-niat dia. Kalau misalnya korban ini dia satu bahagian, dia niatlah satu bahagian. Begitu. Kemudian memilih ternakan korban yang boleh dikongsi bahagian seperti unta, lembu dan kerbau dan kerbau. Unta, lembu dan kerbau jika ingin berkongsi. Manakala kambing ataupun biri-biri, maka khusus untuk satu orang sahaja, untuk satu bahagian. Tempoh masa berkorban, ini semua ini mungkin sudah maklum. 10, 11, 12 dan 13. Korban tidak sah dilakukan pada malam sebelum hari raya. Ini malam hari raya kita korban siap-siap, tidak boleh. Okey. Juga tidak sah dilakukan pada 14 Zulhijjah. Jadi semua sudah maklumlah. Ataupun orang tu, sebab ada sebahagian orang disalah faham. Ada yang kata, oh 1 minggu bahkan kita boleh korban. Sebenarnya 4 hari sahaja. Ada yang terlupa.
Jadi dia beli, ya dia tunggu murah harga. Biasanya hari kelima kan, hari raya haji dia kata baru murah. Mana sudah sah dia punya kurban. Dia kena beli awal lagi. Dan memang mahal, memang itulah dia ada harga sebab ada pahala tersendiri untuk raya atau untuk orang yang berkorban tersebut. Penyembelihan korban dilakukan apabila berlalu masa 2 rakaat sunat hari raya Aidil Adha serta khutbah. Okey. Contohnya orang tu dia tidak solatlah. Dia tidak orang yang berkorban tu contohnya dia wanita contohnya, dan dia tidak boleh solat hari itu dan dia tidak pergi ke masjid, ya. Jadi kalau dia ikut berkorban, ya, tunggu kira-kira selesai solat hari raya dan khutbah tersebut, maka barulah boleh mula berkorban. Contohlah kalau dia buat korban tu di rumahnya sendiri. Tapi kalau di masjid senanglah, memang confirm lah dia datang orang sudah habis solat hari raya dan khutbah. Penyembelihan yang dilakukan selepas tempoh tersebut, sama ada imam menunaikan solat atau tidak, sama ada orang berkorban menunaikan solat ataupun tidak, sama ada imam itu menyembelih kurban atau tidak, hukumnya adalah sah. Okey, jadi yang penting limpas tempo solat dan khutbah tadi. Ada kisahlah dia solatkah dia tidak solatkah, ikut ikut keadaan orang masing-masing. Waktu penyembelihan kurban berterusan siang dan malam, cuma makruh pada waktu malam. Makruh ni sebab ialah malam ni kita tidak berapa kelihatan. Tapi kalau misalnya kita berada di tempat yang memang terang, jelas dan tidak bimbang untuk berkorban pada waktu malam, maka tidak jadi masalah lah. Tapi kalau boleh di waktu siang lah, itu yang lebih baik. Sehingga hari tasyrik berakhir, yang terakhir 13 Zulhijjah sebelum terbenam matahari. Jadi kalau ada orang terlupa, ada lagi satu belum dikorban, tinggal 5 menit lagi mau maghrib sudah 13 Zulhijjah, kan? 13 Zulhijjah tu maksudnya bila maghrib saja masuk 14 Zulhijjah sudah. Jadi asal sempat dia sembelih maka diterima. Okey. Bagi penyembelihan kurban dilakukan sebelum terbit fajar, maka hukumnya tidak sah. Maksudnya sebelum terbit fajar hari raya apa nih? Hari raya pertama kan? 10 Zulhijjah. Belum lagi subuh dia sudah sembelih, atau sebelum solat dia sembelih, maka tidak sah. Penyembelihan kurban dilakukan selepas terbit matahari dan sebelum waktu solat sunat hari raya Aidil Adha adalah tidak mendapat pahala sunat dan tidak dikira sebagai ibadah, ataupun dia lebih kepada penyembelihan biasa, bukannya kurban. Syarat sah untuk haiwan ternakan. Okey. Yang pertama, ibadah kurban tidak sah kecuali haiwan ternakan saja, yaitu yang 4 tadi kita sebut, unta, lembu, kambing dan biri-biri, dan semua yang termasuk dalam 4 jenis tadi. Okey, sama ada jantan atau betina, ya, yang menjadi baka ataupun yang dikasih. Dengan itu tidak sah berkorban selain daripada haiwan ternakan seperti kerbau liar, kijang, rusa, pelanduk dan yang seumpama dengannya. Ada orang korban ayam. Siapa korban ayam, maka dia tidak dikira korban. Sembelihan biasalah, kalau dia niat kerana Allah pun ialah dia dapat pahala, tapi tidak dapat pahala korban yang pahalanya lebih besar. Haiwan ternakan itu hendaklah sihat, bebas daripada sebarang penyakit. Haiwan ternakan itu tidak mempunyai kecacatan, sama ada tempang, buta, telinga koyak. Kalau koyak sedikit untuk tanda itu boleh, tapi kalau terpotong itu tidak boleh. Atau patah sebelah tanduk, cedera pada tubuh badan, kurus sehingga tidak mempunyai lemak, maksudnya macam memang nampak sakit lah, kurus sangat. Tapi kalau yang kampung-kampung punya tu yang memang yang nampak tulang sedikit tapi tegap, itu boleh. Kan? Tapi ini yang kurus nampak macam tiada isi langsung, itu tidak boleh. Okay? Sebab kita korban ini mestilah yang terbaik, kan? Jangan yang ala kadar saja. Okay? Atau kecacatan yang lain. Haiwan ternakan itu mestilah satu tahap minimum, mencapai satu tahap minimum umur. Unta berumur 5 tahun, masuk 6 tahun, 5 ke 6 tahun. Lembu ataupun kerbau
2 tahun masuk 3 tahun. Okey, 2 hingga 3 tahun. Kambing 2 tahun masuk 3 tahun. Biri-biri 1 tahun masuk 2 tahun. Biri-biri yang paling paling muda. Umur 1 tahun boleh sudah, ataupun telah bertukar gigi hadapan. Okey, gigi dia tu tukar sudah, bukan lagi gigi susu. Dia akan bertukar gigi untuk kambing biri-biri ini, dia bertukar. Biasanya umur 1 tahun confirm dia tukar gigi sudah. Okey, syarat penyembelihan. Afdal bagi orang yang melakukan kurban menyembelih kurbannya sendiri. Biasanya sahibul kurban, orang yang berkurban, ahli yang berkurban dari, kalau boleh dia sendirilah. Kalau 7 orang tu salah satu di antaranya, mereka lah sendiri yang menyembelih. Walau bagaimanapun, dia boleh mewakilkan kepada orang lain atau syarikat atau persatuan yang bersetuju menguruskan ibadah kurban, dan sunat baginya sama-sama hadir menyaksikannya dengan syarat-syarat seperti berikut. Pertama, penyembelih kurban hendaklah muslim, lelaki atau perempuan. Namun yang afdal menyembelih adalah lelaki, dan sunat orang perempuan mewakilkan kepada lelaki. Jadi ini ada kejadian, ada orang di kampung, dia kata tidak ada lelaki, dia kata. Yang Islam ni perempuan saja, tapi dia boleh kurban. Jadi bolehlah kalau tidak ada pilihan, perempuan boleh. Yang penting dia tahu cara-caranya. Kadang-kadang ada juga perempuan yang dia boleh menyembelih. Kemudian mestilah memayis dan berakal. Memayis ni umur 7 tahun ke atas lah. Mampu melakukannya, ini dia pandai melakukan, dan tanpa ada paksaan, bukan kerana dipaksa. Dia memang tahu dan dia pandai, bukan kerana dipaksa baru dia buat. Kemudian sembelihan makruh jika mewakilkan kurban itu disembelih oleh ahli kitab atau kepada kanak-kanak atau perempuan yang haid. Jadi hukumnya makruh, dia tidaklah sampai haram atau tidak sah. Okey, dia menjadi makruh kalau disembelih oleh ahli kitab. Ahli kitab ni Yahudi dan Nasrani, Kristian. Tapi kalau ikut ahli kitab menurut mazhab Syafi'i, orang yang memang keturunannya keturunan Kristian contohnya, ataupun Yahudi, dia memang keturunannya Yahudi sampai nenek moyangnya Yahudi, itu baru dikira sebagai ahli kitab. Adapun orang Melayu, Malaysia ataupun tanah Nusantara yang kalau moyangnya dulu mungkin pagan, kan? Lepas tu dia memeluk Kristian, lepas tu dia masuk Islam. Contohlah kan. Ataupun dia Kristian, sebelum dia Kristian dia pagan. Kalau ikut mazhab Syafi'i tidak dikira sebagai ahli kitab, sebab dia bukan asal daripada keturunan ahli kitab. Itu untuk mazhab Syafi'i lah. Adapun mazhab Hambali yang lain, asal dia Kristian ataupun Yahudi dikira sebagai ahli kitab. Jadi itu ada khilaf juga di antara para ulama. Jika korban itu disembelih oleh orang yang kafir, yang diwakilkan oleh tuan korban, maka korban itu tidak sah. Jadi apa beza kafir dengan ahli kitab? Ahli kitab pun kafir juga, kan? Bezalah, sebab ahli kitab ni Allah beri kelonggaran sebab mereka ada persamaan dengan kita. Akidah mereka asalnya sama, kerana mereka kitab mereka tu asalnya adalah kitab samawi, datang dari Allah, lepas tu turun kepada Nabi mereka, cuma telah diubah. Jadi mereka ni asalnya mereka ahli kitab tu adalah kalau ikut yang asal ahli kitab, mereka ni adalah Muslim sebenarnya. Cuma setelah itu, kalau mereka tidak masuk Islam, tidak menerima Nabi Muhammad, maka dia masih tidak dikira sebagai Muslim, tapi masih ahli kitab. Dan mereka ini dekat dengan kita kerana ya sama-sama Nabi Adam, mereka percaya Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa. Bezanya mungkin Nabi Isa sahaja yang tidak sama sedikit. Untuk orang Yahudi tidak terima Nabi Isa. Orang Kristian pula terima Nabi Isa, cuma ada perbezaan dengan kita di mana kita menganggap Nabi Isa sebagai nabi sahaja. Ya, dia nabi, utusan Allah, ada mukjizat. Tapi orang Kristian menganggap dia nabi dan dia ada bahagian daripada ketuhanan atau Trinity.
Itu beza kita dengan mereka pada sudut kepercayaan terhadap Nabi Isa. Syarat sembelihan ni mestilah 2 urat pembuluh darah ataupun wadajain ke wajadain. Okey. Okey. Ataupun bahasa Melayunya itulah pembuluh darah, iaitu karotid dan jugular. Dia punya mungkin saintifik dia lah. Kemudian yang kedua urat mari, yakni urat saluran makanan. Dia ada 2 saluran tu, satu saluran yang tadi pembuluh darah, satu lagi saluran makanan. Kemudian halkumnya, tempat saluran pernafasan, di tengah-tengah ni halkum. Jadi ketiga-tiga ni mesti putus, maka barulah sah penyembelihan. Okey, alatnya mestilah tajam, tidak boleh alat yang tumpul atau kita menggunakan tulang atau gigi haiwan. Sunat ketika berkorban, pertama menambat ternakan korban menjelang hari nahar. Ini sebelum hari raya kita sudah letaklah. Kalau misalnya sudah ada, kalau belum, tengoklah masa bila sudah ada, kita tambat, maksudnya sediakan tempat untuk penyembelihan itu. Kemudian beri makan kepada haiwan korban sebelum disembelih, memastikan haiwan tersebut tidak makan makanan yang syubhat, seperti makan rumput di kawasan yang bukan milik tuan haiwan korban, ataupun maksudnya tanpa kebenaran, kan, dia pergi letak di rumah orang lain contohnya, dia pun makan, kan, dan tuan rumah tu tidak reda, tak boleh. Jadi ada syubhat di situ. Kecuali kalau tuan rumah tu dia membenarkan, okey makan. Memang rumput tu pun dia kalau boleh dia mau kasih pendek kan, dia mau potong. Meletakkan tanda seperti menutup tubuh haiwan kurban supaya dapat merasakan kepentingan kurban, melakukan penyembelihan kurban dengan sendiri, kemudian membaca bismillah, berselawat ke atas Nabi, menyembelih dan haiwan menghadap ke arah kiblat, memilih haiwan ternakan yang paling baik, menunggu haiwan disembelih itu sehingga sejuk dan semua anggota tidak bergerak atau benar-benar mati, barulah dilapah. Jadi jangan masa bergerak lagi itu dilapah terus, kan, itu yang sunat lah. Ini namanya sunat saja, bukanlah wajib. Jadi kalau dia lapah walaupun masih bergerak-gerak pun dia tidaklah sampai menjadi haram. Orang yang melakukan korban disunatkan tidak bercukur dan tidak memotong kukunya setelah tiba bulan Dzulhijjah. Ini bermula dari 1 Dzulhijjah sehingga dia selesai berkorban. Okey? Maksudnya kalau ada orang yang ingin berkorban, dia sudah berniat berkorban, kan? Maka bermula 1 Dzulhijjah lagi dia tak boleh potong rambut dia. Bukannya haram, dia makruh saja. Dia ini hukumnya sunat untuk dia tidak potong kukunya atau kulit-kulitnya, kan? Sebagian ulama kata hikmahnya adalah untuk sebagai persamaan dengan orang yang melakukan haji. Orang yang buat haji biasa mereka kan ketika ihram mereka ada larangan, kan? Mereka hanya boleh memotong bercukur setelah tahallul awal. Itu sebagian ulama. Ada sebagian ulama yang kata hikmahnya adalah supaya apa? Supaya setelah kita menyembelih kurban, maka semua yang gugur darahnya, bulu-bulunya, rambut-rambut daripada haiwan kurban tersebut, semuanya dikira pahala di sisi Allah. Termasuklah selepas itu bila kita potong kuku-kuku kita, maka itu juga dikira sebagai pahala. Itu ada sebagian ulama yang mengambil kira itu hikmah dia. Kenapa kita tidak boleh potong? Sebab kita dilarang potong. Bukan dari 1 Dzulhijjah lagi tu, bukan saja kita dah boleh potong, haiwan tu pun dah boleh potong. Okey, bukan maksudnya kita je dah boleh potong. Betul, haiwan tu kita pergi potong rambutnya, tidak boleh, sama saja. Haiwan tu pun tak boleh dipotong kuku atau rambut dia, kita pun tidak boleh. Dan tujuannya supaya setelah dikorbankan nanti bila kita potong, kesemuanya itu aku kira sebagai pahala. Ada dalam hadis Nabi sebut bahawa semua darah, rambut, bulu-bulunya, kan, sebelum menipis darah tu sampai jatuh ke bumi, pahala korban itu telah diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hadis itu, cuma kita tidak sempatlah menyebut hadis dia tu. Kita hanya sebut dia punya garis panduan sahaja.
Jadi perkara yang makruh ketika berkorban, mencari telinga ataupun memotong sedikit bahagian telinga, memotong bulu haiwan yang hendak dikorban, melakukan korban ke atas haiwan yang pecah atau patah tanduknya atau yang tiada tanduk, memerah susu haiwan yang hendak dikorbankan. Kebetulan betina ada susu, dia pergi perah lagi. Kecuali kalau disedekahkan, itu boleh. Memotong kuku atau bercukur bagi orang yang berniat korban, melakukan sembelihan korban pada waktu malam. Jadi ini makruh. Okey, habislah. Jadi ini dia punya niat dia, niat atau qasad dia. Korban sunat, dia bagi contohlah di sini. Contoh lafaz niat bagi penyembelih korban. Dia kata inilah korbanku kerana Allah Ta'ala. Kalau orang yang penyembelih yang tidak menyertai korban, dia kata inilah korban Ali dan aku mewakilinya kerana Allah Ta'ala. Niat dia lah. Okay? Bagi penyembelih yang menyertai korban, ini korban aku dan aku mewakili Ali, Abu, Ahmad, Aisyah, Abidah, Aminah kerana Allah Ta'ala. Ini contoh. Okay? Bagi penyembelih yang tidak menyertai korban, dia sebut inilah korban Hasan, Ali, Abu, Ahmad, Aisyah, Adibah dan Aminah dan aku mewakili mereka kerana Allah Ta'ala. Niat dia lah. Okay? Itu untuk korban sunat. Kalau nazar, tukar. Disebutlah inilah korban wajib atas diriku kerana Allah Ta'ala. Itu kalau untuk diri dia. Okay? Tapi kalau untuk orang lain, dia sebut inilah korban wajib ke atas sekian-sekian kerana Allah Ta'ala, aku mewakilinya kerana Allah Ta'ala. Baik. Jadi itulah secara ringkas beberapa hukum hakam tentang kurban ni lah, ibadah kurban. Bahagian yang kedua, ada bahagian pengurusan kurban. Ini saya kira mungkin bolehlah kita baca sendiri. Kalau ada siapa, boleh search juga di Google pun boleh kita cari garis panduan kurban Jakim. Dia akan ada. Kita boleh download saja sendiri PDF tu dan kita boleh bacalah. Kalau misalnya ada persoalan ke, ada pertanyaan, bolehlah tanya bila-bila masa. Sekiranya saya mampu jawab, saya jawablah. Kalau tidak, mungkin kita boleh tanya kepada ustaz yang lain yang mampu untuk menjawabnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaat untuk malam ini. Mudah-mudahan bagi siapa yang ikut berkorban nanti dipermudahkan urusan sehingga selesai korban dan korbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik datang dari Allah, yang lemah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.